Jadi exam kamu masuk bab 1 sampai 6.1. Jadi satu persatu integer sampai persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, dan juga sikit bab 7 ketaksamaan. Okey, bab 1 nombor nisbah. Okey, dalam nombor nisbah kamu kena tahu apa itu integer. Okey, integer ialah semua nombor bulat. Okey, ada nombor negatif, ada nombor positif, dan kosong juga integer. Okey, pecahan dan perpuluhan bukan integer. Itu je, senang kacang. Dan okey, mari kita cuba latih diri 1.2a. Okey, 6 tambah positif 2. Jadi positif, positif, positif kan? Jadi 6 tambah 2. Jawapan dia 8. Senang kan? Macam benda skor rendah. Okey, ini adalah dia punya operasi dia. Okey, bila positif, 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 negatif, positif, negatif, positif, negatif, 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 positif. Okey, senang. Negatif 4 tambah negatif 3. Jadi positif, negatif adalah negatif. Negatif. Okey, jadi positif negatif tadi jadi negatif. Negatif 4. Negatif 4 tolak 3 ialah negatif 7. Jadi kalau kamu ni, otak kamu memang tak boleh masuk, guna kalkulator terus, okey? Tapi pastikan jalan kerja ada. Cuma nak semak jawapan, guna kalkulator. Pastikan kamu dapat negatif 7. Baik, soalan C. 3 tolak positif 2. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. 3 tolak 2. 3 tolak 2, 1. Senang kacang. D. Negatif 2 tolak negatif 4. Okey, negatif 2 tolak negatif 4. Negatif, negatif, positif. Negatif 2 tambah 4, 2. Kacang, cempedak, goreng. E. Negatif 8 tambah negatif 2. Positif, negatif, negatif. Negatif 8 tolak 2. Negatif 10. Soalan F. 6 tolak positif 3. Negatif, positif, negatif. 6 tolak 3, 3. Soalan G. Positif, positif, positif lah kan, jadi 9 tambah 4, 13. H. Negatif 5 tolak negatif 3. Negatif, negatif, positif. Negatif 5 tambah 3 ialah 2. Senang kan? Senang kan? Jadi ini adalah nombor, garis nombor yang menunjukkan urutan nombor. Okey, jadi semua orang tahu kan, 6 lagi besar daripada 5. Okey, 5 lagi besar daripada 4. 4 lagi besar daripada 3. 2 lagi besar daripada 1. Okey, dan bahagian negatif ni mungkin kamu keliru sikit. Okey, ingat, negatif 1 lagi besar daripada semua nombor yang ke kiri garis nombor ini. Maksudnya, negatif 1 ni lagi besar daripada negatif 5 ni. Negatif 1 ni lagi besar daripada negatif 6 ni. Okey, ingat, nombor yang lebih kanan dalam garis nombor ni, nombor yang lebih kanan adalah nombor yang lagi besar. Okey. Contohnya nombor yang ke kanan lagi adalah contohnya 100, 1000, sejuta. Okey, nombor itu adalah nombor yang besar. Okey, manakala nombor negatif sejuta pun, walaupun nombor tu sejuta besar, tapi kalau ada negatif, nombor negatif sejuta tu sangat kecil. Maksudnya negatif 1 ni lagi besar daripada negatif sejuta. Jadi ini adalah sikit bab 7 lah. Okay. Simbol ini bermaksud lebih besar daripada, manakala simbol ini bermaksud kurang daripada. Okay, boleh lihat bab 7. Nanti dari 7.1a muka surat 151. Okey, negatif 6 ke kosong yang lebih besar. Okay, kalau kita rujuk dekat garis ni, kosong lagi kanan kan? Kosong di kanan, manakala negatif 6 ni di kiri. Maksudnya kosong lagi besar lah.
Okay, maksudnya negatif 6 kurang daripada kosong. Okay. Ini adalah simbol kurang daripada. Jadi kamu letak ni lah. Negatif 6 kurang daripada kosong. Okay, 1/7 dan 1/4. Mana lagi besar? Okay. Memanglah 1/4 ni dia lagi besar. Tapi kalau otak kamu tersekat, boleh guna kalkulator, semak. Boleh tukar kepada pecahan. Okay, lihat di sini. Okay, contohnya 1/7. Okay, tukar kepada pecahan. Okay, 0.14. Manakala 1/4 tukar kepada pecahan ialah 0.25. Maksudnya 0.25 lagi besar daripada 0.14 lah, kan? Jadi bermaksud 1/7 lebih kurang, ya. 1/7 kurang daripada 1/4. Okay, ini mestilah 0.42 lagi besar. Okay, sebab ni 4 kan. Ni 0, nampak? 0.42 lebih besar daripada 0.072. Okay, ni soalan tambahan. Okay, negatif 1 kan negatif 3 lagi besar? Okay, negatif 1 lagi besar. Jadi negatif 1 adalah lebih besar daripada negatif 3. Okay, lihat garis nombor. Negatif 1 terletak lebih kanan daripada negatif 3. Lagi besar. Okay, nombor lagi kanan lagi besar. Negatif 40 dan negatif 4. Mana lagi besar? Okay, mestilah negatif 4. Jadi negatif 40 kurang daripada negatif 4. Okay, negatif 10,000 dan negatif 1. Negatif 10,000 kurang daripada negatif 1. Okay, walaupun 10,000 ni besar, tetapi negatif. Okay, kamu kena letaklah otak kamu. Negatif ni kecil. Okay, negatif 10,000 ni kurang daripada negatif 1. Negatif 1 ni lagi besar. Okay, negatif 10 ke 10 lagi besar? Mestilah 10 sebab negatif ni kan negatif. Okay, jadi negatif 10 kurang daripada 10. Cuba sila lihat latih diri 1.1 di muka surat 6. Okay, banding dan susun negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0 dan negatif 2 mengikut tertib menaik. Okay, tertib menaik bermaksud susun nombor paling kecil sampai nombor paling besar. Okay, jadi nombor paling kecil di sini apa? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Pasal negatif 4. Negatif 2. 0. 1. 3. 5. Okay, itu jawapan kamu. Senang kacang cepedak goreng. Okay, boleh gelak, kelakar sangat. Senang sangat. Okay, soalan 2. Panjang susun negatif 5, negatif 3, 3, 4, negatif 4, 2, negatif 1. Mengikut tertib menurun. Okay, tertib menurun. Okay, baca ni ha. Menurun, naik, lain. Okay, menurun ni bermaksud nombor paling besar sampai nombor kecil. Okay, yang paling besar di sini apa? 4 lah kan? 4. Nah, 3. 2. Negatif 1. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Siap. Ha, senang. Cuba lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Okay, jadi negatif, sini ada dua nombor yang bersebelahan, negatif 32 dan negatif 24. Jadi kamu tahu kan beza dia ialah berapa? Beza ini dan nombor ini ialah 8. Okay, kalau kamu tak boleh juga, kamu boleh buat jalan kerja untuk pastikan. Okay, jadi kamu ambil nombor yang lebih kanan. Nombor kanan ni tolak nombor kiri. Jadi negatif 24 tolak negatif 32. Okay, negatif 24 tolak negatif 32. Negatif positif kan. Jadi jawapan dia adalah 8. Jadi kamu tahu perbezaan ini dan ini 8. Jadi macam ni. Negatif 32 tambah 8 ialah negatif 24. Okay, ini adalah perbezaan dia. Jadi di nombor di sini pun tambah 8 lah. Tambah 8 Negatif 32 tambah 8 daripada 24. Negatif 24 tambah 8 berapa? Kamu akan dapat negatif 16. Okay. Dan sini pun samalah. Tambah 8. Negatif 48 tambah 8 negatif 40. Okay. Di sini pun
Maksudnya di sini berapa? Di sini maksudnya kalau ke kanan tambah 8, ke kiri ialah tolak 8. Negatif 48 tolak 8 ialah negatif 56. Senang, kan? Okey, ni pula. Okey, nampak tadi di sini ada bersebelahan, ni tak ada bersebelahan. Jadi macam mana? Sekejap, soalan ni salah. Ni negatif 4 ya. Okay, jadi negatif 4 ke 4. Beza dia berapa? Beza dia 8. Jadi 8 bagi 2 ialah 4. Maksudnya beza setiap nombor ialah 4. Tapi kalau tak boleh juga, buat jalan kerja. Okay, macam biasa ambil nombor yang lebih kanan, kamu tolak nombor yang kiri ni. Okay, 4 tolak negatif 4. Negatif positif. 4 tambah 4. 8. Okay. Jadi ini ke sini beza dia ialah 8. Okay. Negatif 4 tambah 8 dapat 4. Jadi kalau di sini berapa? Ni setengah lah. Maksudnya sini tambah 4. Okay. Ini tambah 8. Sini tambah 4 lah. Setengah. Okay, jadi negatif 4 tambah 4 kosong. Jadi kamu tahu setiap langkah ni ialah 4. Jadi ni ke sini ialah negatif 4. Negatif 4 tolak 4 adalah negatif 8. Okay. Kamu semak balik. Betul tak beza setiap ni 4? Okay, 4, 4, 4, 4. Okay, betul. Bagus.